Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya yang buat seseorang tu nampak betul-betul menawan? Ia bukan sekadar tentang rupa paras atau pakaian yang mahal, tapi sesuatu yang datang dari dalam. Hari ini kita akan kupas macam mana bicara yang santun tu sebenarnya adalah kunci untuk membina jiwa yang anggun. Jom kita bongkar rahsia ini sama-sama. Kita mulakan dengan kata-kata yang sangat mendalam ni. Ia macam peringatan untuk kita semua yang keanggunan sejati tu bukan hiasan luaran. Sebaliknya, ia adalah pantulan daripada hati kita, cermin sebenar kepribadian kita. Okey, jadi macam mana nak mulakan perjalanan membina jiwa anggun ni? Semuanya bermula daripada dua asas utama. Yang pertama, bahasa yang kita gunakan, dan yang kedua, tingkah laku yang kita tunjukkan. Jom kita bedah siasat dua-dua ni. Di satu sisi, kita ada kesantunan berbahasa. Ini bukan setakat guna perkataan yang baik-baik je, tapi juga tentang nada suara kita, cara kita panggil orang, penting tu. Dan di sisi lain pula, kesantunan tingkah laku. Ini merangkumi adab kita masa bergaul, hormat ruang orang lain, dan sentiasa tunjuk rasa rendah diri. Dua-dua ni, ibarat irama dan lagu, memang tak boleh dipisahkan. Teori memang bagus, tapi yang paling penting, macam mana nak buat kan? Sekarang, jom kita tengok beberapa langkah praktikal yang kita semua boleh mula amalkan hari ini juga untuk membina jiwa yang lebih anggun. Nah, ini dia 4 langkah terasnya. Fikir sebelum bicara, sini mendengar, guna 3 kata sakti, dan yang terakhir, kawal emosi. Nampak macam senang kan? Tapi percaya cakap saya, setiap satu langkah ni, impaknya sangat besar dalam hidup kita seharian. Jom kita tengok 2 yang pertama. Fikir sebelum bicara ni, maksudnya, sebelum cakap tu, kita tapis dulu. Adakah ia benar? Perlu ke cakap? Dan paling penting, baik ke untuk didengar? Manakala seni mendengar pula, ini bukan sekadar diam dan tadah telinga tau. Ia tentang bagi perhatian 100%, tunjukkan yang kita betul-betul hargai apa yang orang tu cakap. Itulah tanda hormat yang paling ikhlas. Seterusnya, kita fokus pada langkah yang ketiga. Ada 3 perkataan yang nampak biasa, tapi sebenarnya ada kuasa sakti yang boleh ubah terus mood satu perbualan. Dan inilah dia 3 kata sakti itu. Tolong, terima kasih dan maaf. Bila kita biasakan guna 3 perkataan ni, ia bukan sahaja tunjuk kita hormat orang lain, tapi ia juga boleh melembutkan hati yang keras dan meredakan apa saja ketegangan. Ajaib kan? Dan langkah terakhir, mungkin yang paling mencabar untuk kita semua, kawal emosi. Ini adalah kebolehan untuk kita kekal tenang, kekal rasional, terutamanya bila kita rasa tercabar atau marah. Kalau kita berjaya kawal diri dan bercakap dengan baik dalam situasi tegang, itu tandanya kita ada kekuatan dalaman dan kematangan yang luar biasa. Okey, lepas kita dah faham semua langkah ni, mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa kita nak susah-susah buat semua ni? Apa untungnya? Jom kita lihat kenapa perjalanan ni sebenarnya sangat-sangat berbaloi. Pertamanya, ia membina hubungan yang lebih harmoni. Kurang salah faham, kurang drama. Kedua, karisma diri kita tu, ia akan meningkat secara semula jadi. Orang akan lebih suka dan hormat pada kita. Ketiga, ia sangat bagus untuk kesihatan mental kita sebab kita wujudkan persekitaran yang lebih positif. Dan akhir sekali, jangan lupa, cara kita bersikap itu, ia adalah cerminan kepada identiti dan maruah bangsa kita. Jadi, kesimpulannya, bila kita amalkan semua ni, kita sebenarnya sedang membentuk apa yang dipanggil jiwa anggun. Ia bukan kecantikan luaran, tapi pesona dari dalam yang tak akan lekang dek panas, tak akan lapuk dek hujan. Ia lahir dari hati yang ikhlas dan terpancar melalui setiap perkataan dan perbuatan kita. Sebelum kita tamat, saya ada satu soalan untuk anda renungkan. Daripada semua langkah yang kita bincangkan tadi, yang mana satukah yang anda rasa anda boleh mula buat sebaik saja anda habis dengar perkongsian ini? Pilihan di tangan anda. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa.